Berkaitan cukai SST bagi buah-buahan import, kebaikannya dia kebaikan terhadap ladang petani di Cameron Highland sebab pengunjung akan lebih pada buah tempatan berbanding buah import lah yang akan lebih mahal selepas ni. Bagi saya baguslah untuk yang buah tempatan yang tak kenakan SST tu. Harap makin meningkatlah permintaan nanah ni, buah-buah tempatan. Lepas ini permintaan nanah lebih meluas lah. Okey, bagi pandangan saya tentang kenaikan yang diumumkan baru-baru ni kan, tentang buah-buah import yang dinaikkan SST, harapanlah saya, macam harapan saya, mungkin harapan seluruh rakyat Malaysia pada penggemar-penggemar buah-buahan lah, harap kita dapat impak pada buah-buah tempatan. Jadi sekiranya buah-buah import naik SST, mungkin harga mahal. Jadi bila harga mahal, jadi buah-buah tempatan ni akan dapat sambutan. Itu harapan kita lah, harapan semua rakyat lah. Moga benda tu sampai kan, harap sampai, dan juga pengeluaran buah-buah tempatan akan lebih lagi pada sebelum-sebelum ni lah. Itu harapan saya dan juga semualah rakyat. Bila berlakunya kenaikan cukai SST ni, saya meramalkan bahawa kenaikan harga akan berlaku dan mungkin pembeli tempatan akan beralih kepada buah-buah tempatan. Jadi kita minta lah dengan tak langsungnya, bila buah-buah import naik, maka mungkin rakyat ataupun petani akan mengeluarkan hasil ataupun menambahkan hasil mereka untuk menampung atau menampung buah-buahan yang diimport.